Hai semua, saya Azan dari Honda Westa Auto. So hari ini saya nak share dengan sikit pengalaman saya join training TikTok Content Life Strategy by Coach Kayu dan P10X Academy. Sebelum ni honestly lah, saya main TikTok ni ikut suka je, live pun buat tapi tak ada strategi pun. Kadang-kadang result ada, kadang-kadang klik-klik je. Tapi lepas join training ni, seriously mind blowing, banyak benda baru saya belajar yang sebelum ini saya langsung tak tahu pun. Macam mana nak tarik perhatian masa live, macam mana nak buat konten yang orang stay tengok, dan paling penting macam mana nak bina connection dengan audience. Yang bestnya, cara Coach Kayu ajar ni senang gila tuan-tuan. Nak faham, dia tak cakap teori je, dia terus tunjuk step by step. Kalau kita belum pun dia explain balik sampai kita betul-betul catch up. Memang hand on dan real punya. Nak improve life atau rasa nak tahu nak mula dari mana, korang wajib join training ni. Seriously, benda ni bukan sekadar pasal TikTok, tapi pasal macam mana nak jadi confident depan kamera dan tarik orang untuk percaya dengan brand kita sendiri. Okay? Thank you Coach Kayu dan P10X Academy. Banyak benda saya akan apply lepas ni. Kalau korang masih fikir-fikir nak join ke tak, just go for it. Memang berbaloi 100%. Terbaik. Boom.